Okey, jom kita terus bincang tentang satu topik yang sangat dekat di hati ramai wanita. Kalau anda seorang suri rumah, saya faham sangat apa yang selalu main dekat fikiran bila sebut fasa nak beli rumah. Ia rasa macam satu angan-angan yang sangat jauh kan? Nak kata mustahil tu memang selalu sangatlah terlintas dalam hati. Yelah, anda mungkin terfikir, tanpa gaji tetap setiap bulan, macam mana nak ada rumah sendiri? Tapi macam mana kalau saya beritahu anda, persepsi itu sebenarnya kurang tepat? Dalam perkongsian kita hari ini, saya nak bongkarkan satu rahsia besar tentang bagaimana suri rumah, walaupun tanpa caruman EPF yang aktif, sebenarnya memang boleh miliki rumah sendiri. Realiti harian ni memang menghantui ramai wanita di luar sana. Tak ada slip gaji, tak ada EPF aktif, nama pula ada blacklist sikit, alahai, bank confirm reject punyalah. Betul tak? Anda mungkin dah serendah diri dengan situasi ni. Anda fikir sampai bila-bila terpaksa menyewa atau terpaksa bergantung 100% kepada pendapatan suami. Memang berat rasa tu. Tapi dengar sini, perasaan anda tu sangat valid dan anda tak bersorangan. Ramai sangat yang rasa macam tu. Sehinggalah mereka faham ada strategi yang betul-betul boleh bantu mereka. Sebab itulah saya ada di sini hari ini untuk bantu anda keluar dari jalan buntu ni. Nama saya Nur Sani bin Nasil, tapi anda boleh panggil saya Sani. Saya merupakan property consultant bersama Soccer Properties dan juga financial advisor di Easy Advisory. Tujuan utama saya hari ini bukanlah nak menjual apa-apa, tapi sebab saya sangat faham situasi kewangan sebenar rakyat Malaysia, terutamanya cabaran-cabaran yang dilalui oleh para suri rumah. Hari ini saya nak kongsikan strategi dan peluang yang mungkin boleh ubah masa depan anda dan keluarga. Okey, mari kita semak kriteria ni sama-sama. Cuba tengok, adakah anda seorang suri rumah yang berumur bawah 38 tahun? Memang tak ada caruman EPF yang aktif? Ada rekod blacklist sikit tapi pastikan bawah RM30,000 lah ya. Dan yang paling penting, dalam hati tu memang ada niat nak beli rumah sendiri. Sama ada untuk tinggal atau untuk pelaburan masa depan. Kalau anda tanda ya pada kriteria ni, tahniah. Anda sebenarnya adalah calon yang layak. Ya, biar betul kan? Tapi memang betul, anda ada peluang yang sangat cerah. Poin yang paling penting dalam strategi kita ni adalah konsep zero upfront. Kosong bayaran pendahuluan. Anda mesti terfikir, biar betul Sani, beli rumah kan selalunya kena sedia deposit sampai berpuluh ribu. Tapi inilah rahsianya. Melalui strategi yang saya nak kongsikan ni, anda boleh miliki hartanah tanpa perlu keluarkan modal yang besar. Sehinggalah anda betul-betul dapat kunci rumah tu nanti. Maksudnya di sini, perbelanjaan harian keluarga anda langsung tak terjejas. Dan anda boleh rancang kewangan keluarga dengan lebih tenang dan selamat. Dan bukan itu sahaja tau. Cuba bayangkan nombor ni, RM70,000. Anda bukan sahaja tak perlu keluarkan deposit besar di awal proses, malah sesetengah hartanah menawarkan peluang cashback atau pulangan tunai yang sangat luar biasa. Boleh mencecah sehingga RM70,000. Cuba fikir sejenak, apa yang anda boleh buat dengan duit sebanyak tu? Ia boleh jadi dana kecemasan keluarga yang kukuh, boleh buat kos renovasi rumah cantik-cantik, simpanan pendidikan anak-anak, atau modal untuk anda mula bisnes dari rumah. Ramai orang yang kerja siang malam bertahun-tahun pun susah nak kumpul cash banyak ni kan? Ini membawa kita kepada satu anjakan minda yang wajib kita buat. Adakah kita nak selamanya bergantung pada gaji pasangan semata-mata? Atau kita nak mula bertindak sebagai pengurus kewangan keluarga yang hebat dengan mula membina aset kita sendiri? Rumah ni, ia bukan sekadar tempat untuk kita berteduh. Ia adalah satu aset kukuh yang nilainya makin lama makin naik. Sebagai seorang suri rumah, percayalah, anda ada keupayaan dan potensi luar biasa untuk bantu bina kekayaan keluarga. Tapi, Sani, macam mana nak bayar bulan-bulan nanti? Duit dari mana? Mesti anda tertanya-tanya soalan ni. Di sinilah terletaknya kehebatan ilmu hartanah, iaitu melalui strategi room rental atau sewaan mengikut bilik. Konsep dia mudah je. Bayangkan kita beli rumah yang asalnya ada 3 bilik. Lepas tu, kita ubah suai sikit secara bijak, jadikan ia 5 hingga 7 bilik. Kemudian, kita sewakan bilik-bilik ni secara berasingan. Hasilnya, anda akan dapat cash flow atau aliran tunai yang positif setiap bulan. Rumah tu bukan saja tolong bayarkan ansuran bulanan dia sendiri dekat bank. Malah, dia siap bagi duit poket lebih lagi. Tapi, kenapa anda perlu bertindak sekarang? Kenapa tak tunggu dulu? Sebabnya, realiti ekonomi kita hari ini tak akan pernah tunggu kita. Graf harga hartanah ni dia sentiasa naik. Kos sara hidup kita pula makin hari makin membebankan. Dan peluang keemasan macam ni makin lama makin mengecil. Kalau anda mula langkah pertama lebih awal, anda akan bina aset dengan lebih pantas. Ini bukan untuk diri anda je tau. Ini adalah satu langkah perlindungan yang sangat besar untuk jamin kelangsungan hidup dan masa depan anak-anak anda. Dan anda jangan risau, anda tak akan harungi proses ni keseorangan. Melalui platform saya di sunnyrealtor.net, saya memang dah sediakan panduan yang lengkap dari A sampai Z.
Kita akan mula dengan semakkan kelayakan awal berdasarkan situasi kewangan anda yang sebenar. Kemudian kita rangka strategi pemilikan rumah. Saya akan cadangkan hartanah yang paling sesuai untuk jana cash flow sehinggalah kepada proses lengkap beli rumah dan asas pelaburan. Pendek kata, saya akan bimbing anda langkah demi langkah. Jadi, soalan saya untuk anda sekarang, adakah ini peluang yang anda doa-doakan selama ini untuk akhirnya rasa pegang kunci rumah sendiri? Tolonglah berhenti beritahu diri anda yang perkara ni mustahil. Jangan cepat sangat tutup pintu peluang tu. Sebab mungkin selama ni, anda cuma belum jumpa jalan dan pembimbingan tepat je. Kalau anda betul-betul tekad nak ubah masa depan keluarga, hubungi saya di sunnyrealtor.net hari ini juga untuk kita buat semakan kelayakan secara percuma. Ingat, masa terbaik untuk mula bina aset adalah waktu orang lain masih lagi ragu-ragu. Adakah anda bersedia nak ambil angka pertama tu hari ini?